identify them and put them to work. Put them to work. So awak jadikan bakat awak sebagai kerjaya macam mana kami daripada kecil dulu, angan-angan menjadi realiti dan kerjaya kita orang. Betul. Begitulah. Okay, jom kita ke next slide. So, kalau siapa tanya kan, siapa yang support adik abang daripada bawah, naik atas, sampai belajar, sampai sekarang? Tak lain tak bukanlah kalau insan yang bernama Encik Osman bin Mak Hashim, ayah kita orang, datang pada hari ini juga. Ayah. Saya kita orang. Encik Osman. Alhamdulillah dulu ayah bawa kita orang pergi exhibition iTex untuk tengok program inovasi. Bila kebesar kita orang bawa ayah pergi ke Innovaton, ke IPT untuk malas balik jam sembahyang. Sebab tu Habib cakap, balik-balik awak nak buat apa-apa mesti ada angan-angan betul. Tapi angan-angan tu kena ada niat. Niat awak kena betul. Awak buat biar awak dapat ubah family, perbaiki diri dan buktikan pada orang-orang yang pandang rendah kat awak, aku pun boleh percaya. Habib share sikit je, lagi 3 minit macam tu. Kami dulu, kawan yang pernah boleh Habib tu, kami tahun lepas pergi ke Bazar Ramadan kan. Bayangkan, ada orang tengah terak gambar macam ni, and Habib tak expect ada orang cuek daripada belakang. Cuek lah yang tersentuh kan. Habib pusing-pusing, tengok-tengok kawan yang pernah bully Habib. Dia kata macam ni, Habib kau sekarang dah ni lepas tu kita pun salam semua, kita sama terak gambar. Bayangkan dia cakap macam ni kat kawan dia cakap kat dia lah, itulah kau, dulu kau buat jahat sangat dengan dia. Kat situ pun Habib faham, awak kalau bergaduh dengan someone, awak jangan bergaduh, awak jangan argue. Dua-dua akan jadi arang. Awak buat konsep, pusinglah seorang-seorang dalam gelanggang, aku nak fokus dengan hidup aku. End up, dia akan nampak siapa yang menang, siapa yang kalah. Action speak louder than word. Okay? Buat yang terbaik, buktikan kat kawan dalam keadaan diam. Jangan cerita kat orang, okay? So, maka bila sampai slide ni, penghujunglah untuk kita orang punya slot pada hari ini. Kami harap adik-adik dapatlah something daripada perkongsian Amir Nabi. Boleh? Maaf jika tersalah kata, tersalah laku. And sorry lah kita orang rushing sikit sebab kita kejar masa untuk sesi soal jawab. Okay, Nazir buka sesi untuk soal jawab ke? Boleh, Yes. Cikgu Sam. So siapa nak soal jawab, kita ada bawa tau hadiah daripada CAF.